Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok teknik BBMA. Kalau kita try tengok Mi ni untuk time frame M15, dia meneruskan kenaikan M15, BMG Green pun meneruskan kenaikan juga, dia gap up. Okey, 2.6% untuk Mi. Franken Burden meneruskan kenaikan Bitrock turun, tak tahu dia nak turun sampai mana ni, mungkin sampai ke low BB sebelum dia naik. Unisem mungkin dia akan turun dulu sampai antara mid ke low BB sebelum naik. Yang ni nampak macam dia dah breakdown Tapi kita tengok time frame 4 hour. 4 hour macam dia nak turun lagi. Mi M15, okay, BMG Green, Ronken M15 juga. Okay, dia nak turun sampai sini, dan Ronken ni sampai antara mid BB ke BB ni. Burden CHB ni pun M15 juga ni. Hit spec CGBHD. Tengok weekly. Mitra weekly juga. Unisem M15. Withdraw M15 juga. Mungkin kita entry antara mid BB ke low BB kan. Kosong-kosong kita entry. Tak apa, nanti kita tengok balik saja untuk teknik BBMB. Terima kasih. Assalamualaikum.